Good morning gang. Hari pertama kita ambil gambar Convo CIC. Oh wow. Okay, Umar Asman, pandang kamera sini. 1, 2, 3. Umar, muka tinggi sikit Umar. Selamat pagi semua. Sekarang kita on way pergi ke JPN KL. Gerak pukul 6.30 pagi tadi. Sekarang pukul 7.30 pagi. Dan kita akan sampai dalam masa 15 minit macam tu untuk ambil gambar ROM, Registration of Marriage. Ini first time aku buat dekat Jalan Duta. Like, tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak jalan dekat mana. Tengok apa jadi aja lagi. Yang pasti masa tu aku tak boleh nak pegang kamera ni. Satu 85mm S74 GM lens. Kena sebut. Satu 2870 flash Sony dan juga A75. So ni lagi kita ni dah bersetup. Oh wow. Dah bersetup kamera seperti yang dikatakan tadi. Sekarang kita tengah tunggu majlis bermula. Okey lah tempat ni, nice lah. KL view daripada atas. Ini toilet. Baik. Hai geng, kita dah habis job. Coffee Bean Tea Leaf ni. Tanya dia, Secret Daddy Suza dia tak. Kata dah habis. Dia kata esok baru start yang minggu ni punya. So, adalah. Tapi pastry dia sedap weh. Baru aku perasan yang menu dia pun best-best. Ke sebab aku yang jarang beli, aku tak tahu. So konklusi daripada Izzati Suza punya stiker tu tak ada. So kita beli juga something merasa. Ini yang cute white chocolate. Sedap lah. Dia grape white chocolate, lepas tu ada apa, whipped cream. Nice, I like. And jangan lupa minta less sweet. Sebab benda ni manis gila. Dia pun suggest kalau nak order ni, order yang less sweet. Okay, pandang kamera sini. Smile. 1, 2, 3. Okay, good. Kenapa Umar nangis? Umar, kenapa Umar? No, Afia Humaira. Okay, sekejap saya nak test lighting sekejap. Kita selesai shoot CIC untuk hari yang kedua. Semalam lepas shoot RM, dia punya Coffee Bean dan Tea Leaf tak ada Izzati Suza punya collab. Ada Coffee Bean and Tea Leaf juga. Jangan menekan-nekan myself. Dapat. Dah dapat cawannya. Woo! Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause. Apa nama hotel ni? Hotel Royal Signature. Dekat dengan Bukit Bintang untuk The 7 Asia Clams Conference. Hari ni dan juga esok dia 2 hari. Yang crucial pagi ni je perasmian. Petang nanti dia ada macam sharing-sharing. So itu kita tak kelang kabut sangat. So itu relax sikit sebab kita ambil highlight je untuk foto dengan video. Kita ada Ding, ada saya, Amir Hussein. Saya. Itu. Lupa nak ambil video sebelum makan tadi. Sedap. Gambar ada lah gambar. Aku bagi gambar boleh? Tu. Ini sebelum makan tadi. Tak adalah terpaling sedap. Tapi okey lah. Boleh makan lah. Boleh kenyang. Oh, jalan kat tepi KL bag kena macam ni kan? Kau janganlah cari pasal sling sebelah macam tu. Kejap lagi dia tarik. Sap. Sekarang ni kita nak singgah Loyat untuk melepak. Kita dah sampai di Loyat. Mak Saleh yang mengatakan this is the best digital mall in the world. Selamat datang ke Plaza Loyat. Kepada semua viewer, tengok guys, tengok vlog pakai Galaxy Z Fold 8. Cantik je bila pakai open gate. Dia punya size. Macam kena beli lah satu. Kita punya assistant untuk hari ni. Hello. So untuk hari ni dah settle sebenarnya. Aku lupa nak buat vlog daripada tadi. Sebab aku fikir macam okay nantilah buat. Nanti sampai ke Sudah, sampai habis event. Dia pun dah balik. So sekarang tengah lunch.
event untuk hari ni, hari kedua. Semalam hari pertama, kita dah settle 2 hari. Lepas ni balik memang kena transfer semua benda. And then kita kena settlekan fast edit video untuk kita deliver kepada mereka. Dan ya, nyebut makan geng. Kita jumpa esok untuk job yang seterusnya. Kembali lagi kita ke sini untuk kali kedua sepanjang vlog ni. Wow. Hai kakak. Cantik juga tempat ni sebenarnya kan. Aku yang jarang datang sini dan tengok semua ni. Sebab tengok nombor bilik tu macam dia kata kat sini. Salah tempat. Ingat kat situ. Salah. Okey, terima kasih. Alright. Apa ni? Nero ni? Ada. Kita pergi lah sana. Rupanya sini. Pada Hakim. Dah lama tak jumpa. Sekali lagi. Oh my god, so pretty. Belakang balik. Okay. That's so pretty. Satu, dua, tiga. Macam ni kan? 1, 2, 3 macam ni. Belanja ke korang? Belanja. Korang tengok. Wih, siap ada flag geng. 1, 2, 3. It's a wrap. Habis. Iman dan juga Dina untuk next day settle. Oh, macam tu je Report. Ambil gambar dekat tengah litar tadi, tak ada video sebab aku memang tak sempat. Yes. Macam biasa lah, kita dah set up lah 5150 dengan VND. Also kita punya 1224 dengan flash. Dua-dua ni function. Sangat function. Beli 2 lens ni. Settle kerja korang. So and thank you for the experience. Yep, had fun. Tiring but fun, right? Boss. Thank you. Itu saja vlog kita untuk minggu ni. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Jumpa korang semua dekat video seterusnya.